Kalau anda berumur 50-an atau 60-an dan terfikir nak jual rumah untuk tinggal dengan anak yang sudah berkahwin, tolong dengar kisah ini dulu. Salam sejahtera. Saya Roza, Sure Bagus, ejen hartanah anda semenjak 1998 lagi. Saya telah bantu ramai keluarga buat keputusan hartanah dan ada satu kisah yang sampai hari ini masih saya ingat. Ini kisah sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu, Mak Temah dan Pak Jiman, bukan nama sebenar, dalam lingkungan usia 70-an datang berjumpa saya. Mereka nak jual rumah 3 bilik mereka. Saya tanya, "Cik, lepas jual rumah, nak beli rumah yang lebih kecil ke?" Mereka jawab, "Tak, kami nak tinggal dengan anak perempuan dan menantu. Anak dah pelawa." Saya tanya berulang kali, "Betul ke keputusan ni makcik nak tinggal dengan anak?" Dan jawapan mereka tetap sama, yakin. Plot twist, selepas pindah kan dapat banyak duit, jadi anak ngeceklah minta 20,000 untuk renovasi rumah mereka. Jadi Mak Temah dan Pak Jiman berikan saja sebab mereka rasa ibarat mereka menumpang saja di rumah anak mereka. Pada awalnya semuanya nampak baik-baik belaka, tapi lama kelamaan Mak Temah telah hubungi saya, luahkan perasaan dengan nada sedih. Rupanya mereka kena masak sendiri, makan asing-asing, ibarat menyewa bilik dalam rumah anak sendiri. Hubungan anak beranak mula tegang. Indah khabar dari rupa-rupanya. Akhirnya Mak Temah dan Pak Jiman tak tahan. Mereka merayu kepada HDB untuk mendapatkan flat studio yang kecil untuk menghabiskan sisa-sisa hidup mereka dengan aman dan bermaruah. Belajar sesuatu dari pengalaman ini, kasih sayang tidak menjamin keselesaan. Pelawaan hari ini belum tentu realiti esok hari. Selagi kita mampu, tinggallah berdikari. Rumah sendiri, walaupun tidak besar, ia soal maruah, privasi dan ketenangan jiwa. Sebelum jual rumah dan buat keputusan besar ini, berbincanglah dengan penasihat hartanah yang faham emosi keluarga dan realiti kehidupan. Bukan sekadar harga rumah. Hubungi saya, Roza, Sure Bagus. Saya bukan sekadar jual rumah, saya bantu anda elakkan keputusan yang disesali kemudian hari.